berapa rukun semayang? Dia tanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau atas dunia kita buat tak kenal dengan Tuhan, kita rasa makhluk besar, kebesaran Tuhan kita tak pandang. Kita pandang kaya makhluk, kaya Tuhan kita tak pandang. Takut kita tak dapat jawab soalan kubur besok. Kalau soalan kubur tak boleh jawab, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita tak boleh jawab. Jawab malaikat titik. Sekali titik, 70 hasta terbenam dalam kubur. Tuan-tuan berhati, bukan orang buat binaan besar tiang. Dia piling tiang tu berdentum tu, masuklah 2-3 kaki kan. Betapa kuat. Ini malaikat sekali gembat tu 70 hasta. Dan pemukul dia tidak boleh diangkat oleh siapa pun. Kalau dihimpunkan jin dan manusia, sampai kiamat tak boleh mengangkat benda tu. Yang boleh mengangkat tu pemukul dia khas malaikat tu. Bila ditanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? La adri, aku tak tahu. Mam dia tala. Ya. Sanggup ke kita menghadapi suasana yang sangat dahsyat? Itu baru dalam barzah, belum lagi di sana.